Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati binti Abdul Rahman daripada Unit Pendidikan Islam 1 akan membentangkan mengenai isu-isu kurikulum dari segi pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam. Kurikulum didefinisikan sebagai satu pelan atau rancangan untuk tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati. Pendidikan seks ialah mengajar, menjelaskan dan memberi peringatan kepada remaja tentang isu berkaitan seks, naluri nafsu dan hubungannya dengan perkahwinan sehingga mereka membesar di keadaan memahami erti kehidupan. Di dalam falsafah pendidikan Islam, pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Berdasarkan data yang diperoleh, statistik menunjukkan oleh kerajaan dan agensi berkaitan mendedahkan satu realiti yang amat membimbangkan berkaitan gejala sosial dalam kalangan remaja Malaysia. Kajian oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN menunjukkan bahawa 4.8% remaja Malaysia berusia dalam lingkungan 13 hingga 24 tahun mengaku pernah melakukan hubungan seks, manakala 35.3% mengaku pernah menonton pornografi dengan 60% bahan hujah itu diperoleh menerusi internet. Lebih membimbangkan, sebanyak 41,083 kes kehamilan remaja direkodkan di Malaysia dari tahun 2017 hingga 2022 dan daripada jumlah itu, sebanyak 14,561 kes melibatkan kehamilan luar nikah. Ini bermakna secara purata terdapat 830 kes kehamilan remaja setiap bulan atau sekitar 28 kes sehari. Negeri-negeri seperti Sarawak, Johor dan Selangor menunjukkan jumlah kes yang tertinggi. Data ini bukan sekadar angka, ia adalah cerminan kepada krisis akhlak, moral dan nilai dalam kalangan generasi muda. Dan ini menuntut satu pendekatan pendidikan yang lebih holistik dan relevan dengan realiti semasa, iaitu melalui pendidikan seksualiti berasaskan nilai dan agama. Pendidikan seks bukan bermakna menggalakkan hubungan seksual bebas atau membicarakan soal seks secara terbuka tanpa batas. Sebaliknya, ia merupakan proses pendidikan yang membimbing pelajar mengenali tubuh mereka, memahami tanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang lain, serta membentuk sikap yang sihat terhadap hubungan sosial dan seksual. Pendidikan seks yang berteraskan nilai Islam menekankan beberapa konsep, iaitu hifzu an-nafs, penjagaan maruah diri, hifzu an-nasal, penjagaan keturunan, dan juga hifzu al-aql, penjagaan akal daripada pengaruh negatif. Kurikulum pendidikan Islam hari ini masih lagi cenderung kepada pendekatan teori semata-mata, tanpa memberikan penekanan yang cukup terhadap aspek amali dan aplikasi dalam kehidupan seharian. Contohnya, pelajar didedahkan kepada konsep-konsep akhlak dan hukum hakam, namun tidak diberikan panduan praktikal tentang bagaimana menangani cabaran sebenar yang mereka hadapi dalam kehidupan moden, termasuklah isu seperti pergaulan bebas, pengaruh media sosial dan seksualiti remaja. Lebih membimbangkan, isu-isu kontemporari yang melibatkan kesihatan seksual, hak asasi, gender dan keselamatan dalam talian sering diketepikan atau dianggap tidak sesuai dibincangkan di dalam bilik darjah. Sedangkan data-data semasa menunjukkan bahawa gejala sosial berkait seks bebas dan pornografi semakin menular dalam kalangan remaja. Sebagai contoh, kajian LPPKN mendapati bahawa 4.8% remaja Malaysia berusia 13 hingga 24 tahun pernah melakukan hubungan seks dan 35.3% remaja mengaku pernah menonton pornografi, dengan 60% daripadanya diperoleh melalui internet. Ini menunjukkan betapa perlunya kurikulum yang realistik dan responsif terhadap realiti remaja hari ini. Isu kedua yang perlu diberi perhatian ialah kekangan yang dihadapi oleh guru. Ramai guru pendidikan Islam
tidak mendapat latihan formal dalam pedagogi pendidikan seksualiti. Mereka lebih selesa mengajar topik-topik yang telah sedia ada dalam silibus seperti ibadah dan akidah. Namun, merasa tidak bersedia atau tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan topik-topik yang dianggap sensitif seperti haid, pergaulan lelaki perempuan, akil baligh dan keselamatan tubuh. Lebih mencabar, sensitiviti budaya dan norma masyarakat yang konservatif menyebabkan ramai guru berasa ragu-ragu atau takut dianggap tidak sopan jika membincangkan topik berkaitan seksualiti, walaupun ianya dalam konteks pendidikan Islam. Kesannya, pelajar tidak mendapat pengetahuan yang tepat dan sahih. Sebaliknya, mereka mencari jawapan di tempat lain, termasuk dari internet dan rakan sebaya, yang sering kali mengelirukan dan mengandungi unsur lucah atau tidak bermoral. Masalah seterusnya adalah pada silibus itu sendiri. Dalam dokumen kurikulum arus perdana, topik pendidikan seksualiti tidak dimasukkan secara eksplisit. Kalau ada pun, ia hanya disentuh secara umum dalam tajuk-tajuk seperti akil baligh atau adab pergaulan. Namun, tiada penekanan jelas terhadap konsep penting dalam pendidikan seksualiti Islam seperti menjaga maruah diri, sempadan aurat, perlindungan daripada gangguan seksual dan pengurusan nafsu syahwat. Pendekatan yang terlalu umum ini menimbulkan kekeliruan. Ada pelajar yang langsung tidak memahami kaitan antara iman, akhlak dan seksualiti. Ada pula yang menganggap agama hanya melarang tetapi tidak membimbing bagaimana mengawal diri dalam realiti kehidupan moden yang syarat dengan cabaran. Satu lagi isu kritikal adalah ketiadaan sumber rujukan dan bahan bantu mengajar yang mencukupi. Banyak guru terpaksa merujuk bahan yang dibuat sendiri atau tidak mengajar langsung topik-topik berkaitan kerana tiada modul rasmi, video pendidikan, infografi atau panduan yang mudah difahami oleh murid. Tambahan pula, tiada garis panduan yang jelas daripada pihak berautoriti seperti Kementerian Pendidikan Malaysia atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yakin dalam mengintegrasikan pendidikan seksualiti berlandaskan Islam ke dalam bilik darjah. Tanpa sokongan ini, usaha guru menjadi terhad dan proses pendidikan menjadi tidak menyeluruh atau tidak konsisten antara sekolah dan negeri. Akhir sekali, sistem pentaksiran yang digunakan juga menjadi isu utama. Pentaksiran dalam bilik darjah masih tertumpu kepada aspek kognitif iaitu pengetahuan fakta dan hafalan. Ujian dan peperiksaan mengukur apa yang pelajar tahu tetapi tidak apa yang mereka faham atau amalkan. Tiada instrumen khas untuk menilai nilai murni, akhlak dan sikap pelajar terhadap isu-isu berkaitan seksualiti, adab pergaulan atau keselamatan diri. Ini menyebabkan pendidikan Islam kehilangan rohnya kerana apa yang dihayati tidak semestinya sama dengan apa yang dipelajari. Seterusnya, kita beralih kepada cabaran dalam bilik darjah yang menjadi penghalang kepada pelaksanaan pendidikan Islam yang benar-benar berkualiti. Terdapat 3 cabaran utama yang akan saya bincangkan di sini, iaitu pertama, tanggapan negatif masyarakat dan guru, ketidaksediaan pelajar serta jurang antara teori dan realiti. Pertama ialah tanggapan negatif masyarakat dan guru sendiri terhadap pendidikan Islam. Ada yang menganggap subjek ini sebagai subjek kelas kedua yang tidak sepenting subjek akademik lain seperti matematik atau sains. Hal ini secara tidak langsung memberi kesan kepada motivasi guru dan minat pelajar terhadap pembelajaran pendidikan Islam. Jika guru sendiri kurang yakin atau tidak melihat nilai praktikal subjek ini dalam kehidupan moden, bagaimana mereka dapat menyampaikan ilmu dengan semangat dan keberkesanan? Kedua, ialah ketidaksediaan pelajar dalam konteks ini. Ketidaksediaan pelajar merujuk kepada beberapa aspek, sama ada dari segi kematangan rohani, tahap literasi asas ataupun motivasi untuk belajar. Ramai pelajar hadir ke kelas dengan pelbagai latar belakang keluarga dan pengalaman yang mempengaruhi sikap mereka terhadap pendidikan agama. Ada yang mungkin melihat pendidikan Islam sebagai sekadar keperluan untuk lulus peperiksaan, bukan sebagai panduan hidup. Ini menyukarkan guru untuk memupuk kefahaman yang mendalam dan penghayatan yang berterusan. Ketiga, ialah jurang yang wujud antara teori yang diajar dan realiti kehidupan pelajar. Kadang-kadang, kandungan kurikulum terlalu berfokus kepada konsep atau istilah yang tidak dikaitkan secara langsung dengan pengalaman harian pelajar.
Ini menyebabkan pelajar sukar melihat kaitan antara apa yang mereka pelajari di dalam buku dengan cabaran sebenar yang mereka hadapi di luar bilik darjah. Sebagai contoh, isu sosial semasa seperti buli cyber, tekanan rakan sebaya atau penggunaan media sosial jarang disentuh secara relevan dalam pengajaran. Sedangkan ini adalah realiti yang mereka hadapi setiap hari. Jadi, ketiga-tiga cabaran ini perlu diberi perhatian serius. Jika kita ingin memastikan pendidikan Islam dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan bermakna, kita perlu menangani persepsi negatif, memperkuat kesediaan pelajar dan menjembatani jurang antara teori dan realiti kehidupan mereka. Untuk mengatasi cabaran-cabaran yang telah dibincangkan tadi, salah satu langkah penting ialah penambahbaikan terhadap kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Penambahbaikan ini perlu dilakukan dengan berpaksikan kepada dua aspek utama, iaitu integrasi pendidikan seksualiti secara holistik dan patuh syariah serta penekanan yang lebih mendalam terhadap nilai dan adab. Kurikulum pendidikan Islam seharusnya disusun agar selari dengan prinsip pendidikan seksualiti yang merangkumi kesaksamaan, keadilan, akses seksama kepada ilmu dan peluang untuk semua pelajar berkembang mengikut potensi masing-masing. Namun, pada masa yang sama, ia mestilah tidak mengabaikan sempadan syariah. Misalnya, pendekatan pengajaran yang inklusif, sensitif kepada gender dan latar belakang sosio-ekonomi, tetapi tetap mematuhi batas-batas agama yang ditetapkan. Ini boleh dicapai melalui pengkubalan kandungan kurikulum yang merangkumi isu-isu semasa seperti etika dalam penggunaan teknologi, hak asasi manusia menurut Islam atau peranan individu dalam masyarakat majmuk. Semuanya dibingkai dalam kefahaman Islam yang rahmatan lil alamin. Seterusnya, kurikulum perlu memberi penekanan khusus kepada nilai dan adab, bukan sekadar pengetahuan kognitif. Pendidikan Islam bukan hanya tentang menghafal dalil atau fakta, tetapi lebih kepada membentuk akhlak dan jati diri Muslim sejati. Kita harus beralih daripada pengajaran berasaskan peperiksaan kepada pendekatan berasaskan pembentukan peribadi. Sebagai contoh, pengajaran adab dalam pergaulan, adab terhadap guru, adab dalam berbeza pendapat. Ini semua perlu diterapkan secara konsisten dalam sukatan pembelajaran dan aktiviti bilik darjah. Pendidikan seksualiti dalam konteks Islam mesti berpaksikan pembangunan ihsan yang seimbang dan berakhlak mulia. Cadangan kedua pula berkaitan dengan elemen penting dalam sistem pendidikan iaitu guru. Guru merupakan ejen pelaksana kurikulum dan pembentuk nilai dalam bilik darjah. Maka, latihan guru perlu ditambah baik, khususnya bagi guru pendidikan Islam. Guru pendidikan Islam memerlukan latihan khusus yang bukan sahaja membekalkan mereka dengan ilmu pengetahuan yang mendalam dalam bidang agama, tetapi juga kemahiran pedagogi yang sesuai dengan konteks murid hari ini. Ini termasuk latihan dalam komunikasi berkesan, strategi pembelajaran aktif dan pengurusan kelas berasaskan nilai. Latihan ini juga harus meliputi topik-topik seperti psikologi pelajar, pendekatan tarbiyah kontemporari dan penggunaan teknologi secara bijak dalam menyampaikan mesej Islam. Selain itu, perlunya bengkel atau kursus berkala yang membincangkan isu-isu kontemporari dan metodologi pengajaran yang berkesan. Ini penting agar guru sentiasa up to date dengan cabaran semasa yang dihadapi oleh pelajar, seperti pengaruh media sosial, krisis identiti atau isu gender dari perspektif Islam. Bengkel ini bukan sahaja sebagai tempat perkongsian ilmu, tetapi juga ruang refleksi untuk guru mengkaji semula pendekatan pengajaran mereka dan memperbaharuinya mengikut keperluan murid serta kehendak kurikulum yang dinamik. Pendidikan seksualiti dalam Islam bukanlah sesuatu yang asing. Ia telah lama dibincangkan oleh para ulama berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang penjagaan maruah, batasan pergaulan, hukum perkahwinan dan juga adab-adab dalam hubungan suami isteri. Dalam konteks pendidikan formal hari ini, pendidikan seksualiti yang berteraskan Islam semakin penting untuk diketengahkan. Apatah lagi dalam mendepani realiti sosial yang mencabar, terutamanya dalam kalangan remaja. Pertama, pendidikan seksualiti dalam Islam berperanan untuk memberikan kefahaman tentang tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Pelajar bukan sahaja perlu memahami fungsi tubuh badan secara biologi, tetapi mereka juga harus mengetahui batas syarak
dalam menjaga kehormatan diri. Pendidikan ini membimbing mereka untuk menyedari bahawa tubuh mereka adalah amanah daripada Allah dan setiap perbuatan berkaitan seksual mempunyai implikasi dosa dan pahala. Kefahaman ini membantu membina sikap bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kedua, ia turut penting dalam membentuk akhlak dan moral yang baik. Dalam dunia yang semakin terbuka ini, pelajar mudah terdedah kepada pengaruh luar yang menggalakkan pergaulan bebas dan budaya hedonisme. Dengan pendidikan seksualiti Islam, pelajar diajar batas-batas pergaulan yang dibenarkan dalam Islam, serta hikmah di sebalik larangan seperti berdua-duaan, menyentuh bukan mahram dan lain-lain. Ia mendidik mereka untuk menjaga maruah, menolak perlakuan zina dan membina hubungan yang sah dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, pendidikan ini membantu mengelakkan salah faham serta maklumat yang tidak sahih berkaitan seksualiti. Hari ini, banyak remaja memperoleh maklumat seksual daripada internet, media sosial, rakan sebaya atau bahan pornografi. Malangnya, maklumat ini seringkali tidak berlandaskan ilmu yang benar. Bahkan, mengelirukan dan boleh memesongkan akidah serta tingkah laku. Dengan pendekatan Islami, pelajar diberikan ilmu yang tepat berasaskan wahyu dan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bukan sahaja menjelaskan hukum tetapi juga hikmah di sebaliknya. Keempat, ia berperanan dalam menangani cabaran semasa yang dihadapi oleh remaja. Statistik yang dibentangkan menunjukkan bahawa semakin ramai remaja terlibat dalam gejala sosial yang membimbangkan, termasuk kehamilan luar nikah, ketagihan pornografi dan hubungan seksual pranikah. Dengan adanya pendidikan seksualiti yang komprehensif dan berlandaskan agama, pelajar dapat mengenal pasti risiko dan kesan jangka panjang daripada perbuatan tersebut. Ia juga melatih mereka untuk membuat keputusan yang bijak berlandaskan nilai-nilai Islam yang murni. Kelima, pendidikan ini penting sebagai persediaan ke arah kehidupan berkeluarga. Islam tidak melarang keinginan seksual, tetapi mengarahkannya kepada jalan yang halal melalui perkahwinan. Pendidikan seksualiti Islam memberi ilmu yang menyeluruh, termasuk hak dan tanggungjawab suami isteri, adab dalam hubungan suami isteri, penjagaan kesihatan reproduktif, serta kepentingan komunikasi dan kerjasama dalam rumah tangga. Ini memberi bekalan awal kepada pelajar untuk memahami peranan mereka dalam institusi keluarga kelak. Keenam, pendidikan seksualiti turut memberi kesan kepada perkembangan psikososial pelajar. Dalam proses membesar, remaja sering keliru tentang perubahan tubuh, emosi dan identiti seksual mereka. Tanpa bimbingan yang betul, mereka mungkin merasa malu, bersalah atau terasing. Pendidikan Islamik membantu mereka mengenali diri dengan lebih baik, membina keyakinan diri serta membentuk identiti seksual yang sihat dan sejahtera. Bukan berdasarkan kehendak nafsu atau norma barat, tetapi dalam acuan Islam yang syumul. Sebagai penutup, pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam adalah satu elemen penting dalam membentuk generasi yang berakhlak, bertanggungjawab dan memahami batasan syariat. Ia bukan sekadar memberi pengetahuan tentang aspek biologi dan fizikal, tetapi juga mendidik dari sudut spiritual, moral dan sosial. Melalui pendekatan Islami yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, pelajar dapat memahami nilai menjaga maruah, pentingnya pergaulan yang beradab, serta tanggungjawab terhadap diri dan orang lain. Justeru, pendidikan seksualiti perlu diterapkan secara bijaksana dan berhemah agar mampu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek selaras dengan matlamat falsafah pendidikan Islam.